Baiklah, seterusnya kita nak kongsikan kepada anda semua salah satu badan beruniform yang popular di sekolah adalah pengakap. Jadi mungkin kalau dulu pengakap ni kira kalau zaman saya dia ranking nombor 1 kan, semua nak masuk pengakap. Saya jealous tahun dulu. Saya jealous tak tengok kawan pergi camping. Pengakap ni banyak aktiviti-aktiviti dia. Tempoh hari kan kita bawakan pengakap, dia ada jamboree dekat Mersing dan sebagainya kan. Betul. Tapi kita nak tahu juga apakah sebenarnya peranan badan beruniform begini kepada masyarakat. Betul. Impak pada masyarakat. Dan kalau kita tengok bermula daripada bangku sekolah lagi sebenarnya kita telah pun diberi pendedahan supaya kita dapat memberi kesannya dan juga impak yang dapat kita rasai kepada masyarakat. Untuk sama-sama kita kongsikan dengan lebih lanjut lagi, kita bersama dengan Encik Muhammad Asmawi Sulaiman selaku Pesuruhjaya Ibu Pejabat Kebangsaan Unit Kelana Persekutuan Pengakap Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kita bukan bersama dengan orang biasa ni. Ini pernah mendapat tokoh belia kerana mengemudi pengakap Kelana. Kalau kita nak fahamkan pengakap ya kan, sekolah rendah, sekolah menengah, lepas tu pengakap Kelana kan, lepas tu mungkin ada yang lebih dewasa dalam pihak pengurusan. Bagaimana kita nak memahami organisasi pengakap itu di Malaysia dan juga di seluruh dunia? Pertama sekali terima kasih dan selamat pagi Malaysia. And then sebenarnya nama pengakap Kelana itu ataupun lebih familiar lebih kepada belia-belia pengakap lah, pengakap belia. Itu kalau di luar negara itu kita apa panggil youth. Jadi pengakap Kelana ni dia berumur 18 hingga 26 tahun. Di peringkat pengakap ni kita ada seawal usia muda daripada pengakap lebah, iaitu di tadika. Di tadika kita ada di peringkat tadika, kita panggil dia B Scout ataupun pengakap lebah dalam bahasa Melayu lah. Jadi dari situ kita dah start meluntur buluh lah bagaimana kita nak membentuk generasi muda akan datang, generasi pewaris negara. Daripada tadika lagi kita ada orang panggil skim pengakap, dan seterusnya kita terus kepada sekolah rendah, iaitu kita panggil pengakap kanak-kanak. Yang tu pengakap kanak-kanak pula yang bermula daripada darjah 4, 5 dan 6. Seterusnya kita akan ada pengakap muda, iaitu menengah rendah, tingkatan 1, 2, 3, dan juga pengakap remaja yang itu menengah atas, tingkatan 4 dan 5. Seterusnya biasanya orang selalu fikir pengakap ni kebiasaannya hanya di sekolah. Berakhir di situ. Hanya di sekolah. Sebenarnya selepas pada sekolah kita semua boleh meneruskan aktiviti kepengakapan itu melalui pengakap Kelana, iaitu belia-belia pengakap yang berumur 18 hingga 26 tahun. Dia konsep dia, skim dia berbeza mengikut stage dan mengikut umur agar ia kekal relevan dengan peringkat umur dan juga minat sebaya masing-masing itu sendiri. Jadi apa tu orang panggil peringkat Kelana ni more tu lebih kepada learn to be a leader lah. Dia bakal pemimpin. So selepas itu boleh kita contribute back to our generation. Sebagai pemimpin pengakap. Dia lebih dekat dengan komuniti saya kira dan juga masyarakat kan. Dengan slogan yang sentiasa bersedia untuk membantu orang ramai yang memerlukan bantuan dan sebagainya. Jadi saya kira sebenarnya pengakap ini membentuk kita menjadi orang yang lebih ada empati, ada rasa simpati, ada rasa tanggungjawab dan juga keprihatinan. Itu saya kira ini antara perkara yang cukup penting untuk kita mewariskan rasa dan juga tanggungjawab itu kepada generasi-generasi penerus. Jadi ini antara salah satu platform yang baik. Betul. Saya rasa pengakap ni adalah salah satu platform yang cukup baik dalam menerapkan disiplin dan karakter seorang pelajar itu ataupun seorang individu itu menjadi seorang insan. Pembentukan insan lah, dan bermula daripada pengakap kanak-kanak, muda dan remaja, dan moto dia sentiasa bersedia. Anything happen, apa je yang diberikan tugas oleh pemimpin melalui skim-skim dan rencana dia, insya-Allah pengakap itu sentiasa bersedia. Apabila di peringkat Kelana pula, moto dia adalah berkhidmat. Itulah balik kepada very close to the community. Yang mana
moto mereka adalah berkhidmat. Banyak lencana-lencana ataupun skim-skim yang kita ketengahkan lebih kepada khidmat kepada masyarakat pada usia yang boleh kata kita panggil belia lah. Jadi untuk pengakap kelana, apakah contoh aktiviti-aktiviti yang dilakukan? Aktiviti-aktiviti yang bersifat sosial, bersifat masyarakat ini? Kita pelbagai mengikut kita ada beberapa skim dari segi pembentukan karakter untuk belia pengakap kelana, dari segi bermula daripada pembentukan disiplin karakter, dan juga kalau kata aktiviti berkaitan kalau kita fokus kepada masyarakat, banyak juga tugasan-tugasan yang perlu mereka buat melalui khidmat masyarakat. Yang seperti saya bagi contoh, ada sekumpulan pengakap kelana yang mereka membina semula rumah yang terbakar. Rumah terbakar tu dijadikan pusat ilmu ataupun dipanggil rumah mengaji yang berada di Kuantan. Ada juga di negeri-negeri lain, contoh di Selangor ada satu walkway ke LRT itu memang agak ramai orang jalan, agak usang. Jadi mereka baik pulih walkway itu dia cantikkan dengan bottle cap mengikut orang panggil alam sekitar dan juga recyclable, benda-benda daripada alam, daripada barang-barang kita semula lah. Dan alhamdulillah laluan itu menjadi laluan utama ke LRT, dan konsep untuk pengakap belia ini dia lebih terbuka. Khidmat masyarakat yang mengajar mereka bagaimana untuk menyusun strategi untuk mencari dana, untuk dari segi kepimpinan. We develop the leadership from the beginning. Dia orang akan rangka apa yang mereka boleh bantu kepada masyarakat. Dan sebenarnya kita fokuskan untuk kalau yang lebih dewasa, fokuskan lebih benda yang lebih berimpak tinggi dan sustainable. Kalau kata di peringkat kanak-kanak ada silibus dia, mungkin lebih pada gotong royong dan benda yang lebih ringan untuk tahap mereka, mengikut kesesuaian mereka, tahap mereka. Ya, betul. Okey, dan bila cakap berkenaan dengan pengakap ni juga, antara perkara dan juga peranan yang dimainkan sangat penting adalah ketika musim banjir, iaitu pasca banjir, bencana sebagainya. Bantuan daripada pengakap juga turun padang untuk memastikan membantu mereka dan juga komuniti setempat. Ini antara perkara yang cukup penting untuk kita fahami dan juga kita kongsikan kepada para penonton, kerana peranan yang dimainkan oleh pengakap juga memainkan peranan yang cukup besar. Alhamdulillah, dalam kita tengok dalam pemerhatian di pengakap-pengakap kelana, contohnya ketika bencana ini kita lebih fokus kepada mereka yang lepasan sekolah. Sama ketika bencana ini kita tengok contoh di Kedah ketika berlaku banjir, dan ia terkini di Pahang tempoh hari, banjir yang berlaku di Kuantan, banjir yang boleh kata agak tinggi, agak besar. Kita dapat lihat penglibatan pengakap kelana ini ataupun pengakap itu sendiri, kita pengakap tu ada di pusat-pusat pemindahan, membantu dari segi permulaannya untuk kalau dalam fasa bencana, dari segi pendaftaran, dari segi psikologi, ada juga yang cater dalam psikologi, membantu dari segi nasihat. Dan yang paling menariknya, pengakap ni we are very familiar with the team building. We are very familiar dengan camp-camp yang kita selalu lalui dan anjurkan. Jadi kita gunakan kemahiran kita itu untuk menghiburkan anak-anak mangsa-mangsa banjir, anak-anak mangsa banjir yang berada di pusat pemindahan. Kadang-kadang dia orang ni anak-anak dia bosan, dia tak tahu apa. Jadi kita adakan permainan untuk mereka dan make it them happy. Walaupun dalam keadaan bencana, we can make it them happy. Itu akan menambah lagi psikologi mereka dalam keadaan bencana, walaupun dalam ditimpa musibah, tidaklah menggusarkan ibu bapa mereka. Dan itu dalam sudut ketika bencana. Dan apabila after bencana, we call it pasca bencana, alhamdulillah penglibatan pengakap
ketika pengakap Kelana muda dan remaja pun terlibat untuk membantu mangsa-mangsa dalam orang panggil pembersihan, aktiviti pembersihan dan pasca di tempat-tempat awam dan juga di rumah-rumah masyarakat. Dan yang menarik pengakap sebenarnya adalah connection ataupun hubungan mereka dengan pengakap di negara-negara lain. Betul. Sebab dia berada pada satu organisasi, satu bumbung. Betul. Kalau Malaysia dan dengan pengakap negara mana dan bagaimana anda berinteraksi dan juga mungkin mengadaptasi program-program mereka untuk dibawa ke Malaysia. Bagaimana dalam hubungan antarabangsa ini? Kita ada dipanggil satu badan dipanggil World Organization Scout Movement, dipanggil WOSM, yang mana kita mempunyai penglibatan di banyak buah negara di seluruh dunia. Dan pada acara yang lepas pernah menghimpunkan kita berjaya mendapatkan Malaysia Book of Record, the largest scout gathering in Malaysia, yang menghimpunkan seramai 20,000 orang ahli pengakap, bukan daripada semata-mata daripada Malaysia, malah di seluruh Asia Tenggara. Daripada Jepun ada, daripada Vietnam, daripada Thailand, daripada Indonesia. Jadi aktiviti-aktiviti begini kita menghubungkan connectivity dan juga mengajar anak-anak bagaimana untuk berkomunikasi. Dan yang terkini kita dapat lihat saudara-saudara kita di Aceh dan juga di Sumatera yang terlibat dengan bencana, ada anggota-anggota pengakap kita juga membantu dari segi langsung ataupun tidak langsung, dan ada juga yang pergi ke Aceh untuk membantulah. Dan ini dipanggil dalam pengakap ini, dia ada satu moto yang kuat mungkin daripada kecil yang kita terapkan, iaitu persaudaraan. Itu kita panggil persaudaraan pengakap. We are saudara seluruh dunia, dan itu yang menguatkan silaturahim antara kita dan pengakap ini juga sebagai diplomatik antara negara-negara. Sebab saya tengok kita mengeratkan lagi hubungan selain daripada pelancongan. Ya, okey. Baik, itu dia. Terima kasih kami ucapkan kepada tetamu kami, iaitu Encik Muhammad Asmawi Sulaiman selaku Pesuruhjaya Ibu Pejabat Kebangsaan Unit Kelana, Persekutuan Pengakap Malaysia. Terima kasih kongsikan kisah yang cukup inspirasi daripada pengakap, khususnya untuk kita sama-sama kita fahami dan juga selami. Terima kasih banyak Encik Asmawi, dan kita teruskan Selamat Pagi Malaysia. Ini satu bingkisan dari Johor. Rakan kami Aiman ada cerita berkenaan dengan KRT, bukan sekadar institusi perpaduan. Aiman, silakan.